Hari ni kita buat resipi ayam, iaitu honey garlic butter chicken. Kenapa bukan resipi daging sebab nak raya haji ni? Sebab resipi daging kita dah prepare lain. Kita buat resipi ayam dulu. Ayam ni kita goreng garing-garing, gaul dengan honey garlic sauce kita, makan pula dengan nasi putih. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Langkah pertama, kita perlukan tepung goreng ayam garlic dari Bestari ni. Kita gaulkan dengan ayam, lepas tu kita gorengkan dia. Biasa kita pakai tepung goreng Bestari yang original, yang combo punya ni. Tapi hari ni kita nak pakai tepung Bestari Perisa garlic ni sebab kita punya resipi honey garlic butter chicken. Jadi kita nak rasa bawang putih tu. Letakkan dekat atas pinggan. Kemudian kita perlukan ayam chicken chop yang dibuang tulang ni. Korang potongkan kecil-kecil. Gaulkan kita punya ayam dengan tepung Bestari tadi. Lepas tu celupkan sekali dengan air biasa. Kemudian celupkan sekali lagi dengan tepung Bestari. Kita nak buat double coating supaya ayam tu salut sekata dan lebih garing. Lepas tu korang gorengkan dalam minyak yang panas. Masukkan sedikit demi sedikit. Bestari bukan saja ada produk tepung goreng, tapi ada juga produk chicken stock. Sempena raya haji ni, kalau korang nak buat nasi berperisa macam nasi ayam ke, atau korang nak buat sup ayam, boleh dapatkan stok ayam Bestari. Bila ayam kita dah warna cantik, garing lebih kurang macam ni, korang boleh angkat. Untuk sos dia, korang campurkan dalam 1 sudu kicap cair, dalam 4 ulas bawang putih yang telah diracik, dan juga dalam 2 sudu besar madu. Boleh masukkan sedikit serbuk paprika atau serbuk cili. Kacaukan dia sampai sekata. Lepas tu kita panaskan dalam 2 sudu besar butter. Korang boleh cairkan dia. Lepas tu kita masukkan sos yang kita bancur tadi, dan kita masakkan dia sekejap. Lepas tu kita boleh masukkan campuran air tepung jagung. Masakkan dia bagi dia pekat sikit sebelum kita boleh masukkan ayam goreng yang telah kita goreng tadi. Gaulkan dia sampai dia sekata. Nak bagi cantik sikit kita punya rupa ayam, boleh taburkan sedikit bijan dan juga taburkan sedikit daun bawang. Kemudian siaplah kita punya honey garlic butter chicken. Makan dengan nasi ayam pun boleh, makan dia saja pun boleh. Selamat cuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.